hati. Siapa yang cantik? Siapa yang manis? Mak Jemah lah macam biasa lah, Ray. Oi. Macam mana puasa Mak Jemah okey? Puasa okey, Mak Jemah yang tak okey. Mak Jemah tak okey je Mak Jemah. Mak Jemah tak apa nak okey sangat lah. Pasal sahur tadi tak makan banyak. Tu nampak tak apa nak segar je lah tu. Habis tu Mak Jemah ada bawa cerita apa-apa tak hari ni? Mak Jemah bawa balik daripada US. Lagi minggu ni US je Mak Jemah ya. Minggu ni US tak. Kenapa? Mak Jemah ada kerja sikit pasal American Idol tu. Oh, dah nak start dah yang baru ya? Season 16 dah. Mak Jemah bukan dapat pun kontrak tu kan? Mak Jemah dapat lah. Dapat jadi apa? Dapat tengok aje lah. Eloklah daripada tak dapat langsung kan? Tapi dengar kata J-Lo dah tak ada dah. Mak Jemah jaga wallet siapa pula? Baik duit siapa pula? Nah, kali ni Mak Jemah confirm jaga Mariah Carey punya wallet. Mana kena sign ke? Sign, confirm dah sign. Dan dia antara juri yang paling mahal yang pernah dibayar oleh American Idol. Oh, ya ke? Ya ke? Siapa yang deal tu? Tengok siapa Mak deal Jemah lah. Tak ada pun saya baca kat murai.com ni tak ada tulis pasal nama Mak Jemah tak keluar lah. Murai gua hajar. Memang boleh nama Mak Jemah. Dia tak tahu kot cerita dia. Lagi-lagi si Ajib tu. Tak tahu cerita, tanya kita. Lepas tu dia kata cerita dia. Oh, macam tu. Caras engkau. Habis Mak Jemah deal berapa banyak ni? Sebenarnya 20 juta. Untuk satu season tu lah. Berapa juta? 20 juta. Ui, banyak. Bayangkan Mak Jemah dapat berapa Mak Jemah? Mak Jemah dapat 50% lah macam biasa. 50%? Yes. Wah, banyak juga 50%. Habis? Kau tak isi lagi kalau ke? 20 juta, kalau 50%, Berapa Ray? dalam 10 juta. Apa lembab sangat kau ni? Matematik kau ni. Itulah orang pergi sekolah expert macam Mak Jemah. Expert dulu. University expert. expert ke? Export Expert kan tak jauh. Kau ni. Dua-dua salah. Oxford. Apa Mak Jemah? Mak Jemah dah lama dah berapa tahun dah tinggal lepas tu. Mau nak ingat lagi Oxford. Saya ingat tahu Mariah Carey ada pernah nyanyikan lagu untuk Mak Jemah, ingat tak? Okey, lagu ni. And then a hero comes along. And it's easy to carry on. Lepas tu dia sambung. Bye Jello. Tak tahu lagu tu, diam lah. Tiba-tiba pula Lagu tu dibabai untuk Jello. Mariah Carey dengan Jello ni dia tak ngam tau. Ya ke? Oh, pandai buat cerita tak ada. Tak bagi tahu. Tak ada banget blok. Betul, dia cakap Mariah Carey kata dia sanggup berkongsi pentas tu dengan King daripada berkongsi dengan. Ya ke? Iya, dia tulis sini Mureh. Amboi, daripada sangat tu. Ya, daripada berkongsi dengan Jennifer Lopez. Dia memang tak ngam. Lepas tu American Idol ni saja je ambil ni. Mariah Carey dia tahu Jello nak keluar, saja dia buat panas lain. Dulu Jello Mak Jemah deal. Kan? Sekarang Mariah Carey pun nak kena deal. So ni baru ni nak kena deal say pula dengan Syarohan. Ya deal say. Oh, dia pun sama juga, jadi juri juga. Tak, nak buat lagu album baru. Tak tahu, diam lah. Dia dekat US juga ke? Ya, itu dekat Pakistan. Tu lepas ni Mak Jemah akan flight ke sana lah. Okey. So Mary Muhabbatin tu nak buat part tu lah. Oh yo. OMG. Lawa sangat lah. Masa mencemburui kita. Masa cemburu ke kau kan? Buruk. Salah dengan Mariah Carey Mak Jemah Tadi tak suka, lepas tu nak pula. Tak payah cakap kuat. Tadi tak suka, nak pula. Okey, kita teruskan lagi. Sekejap lagi kita nak kembalikan story pagi tadi. Jadi anda kena teruskan bersama kami. Johara Pagi Era. Aku hilang ingatan. Sama musuh aku.